Assalamualaikum warahmatullahi. Menyambung kenaan dengan health check bioscan metapathia ni. Saya nak kata begini supaya kita lebih memahami kenapa keperluan kita nak kena buat bioscan ni, supaya kita tahu keadaan situasi semasa diri kita tu. Ramai orang fikir mereka ni sihat sebab keputusan darah macam normal kalau PMB check darah. Tapi sebenarnya penyakit ni dia tak bermula daripada darah tau. Ia bermula daripada fungsi organ yang lemah dan ketidakseimbangan dalaman kita. Jadi bila kita buat health check bioscan, dia berfungsi untuk kesan masalah di peringkat awal sebelum dia jadi penyakit yang kronik. Seperti darah tinggi, kecil manis, sakit sendi, masalah buah pinggang, jantung dan sebagainya. Jadi pemeriksaan ni dia adalah satu cara untuk kesan daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dan kita akan melihat segalanya. Sebab interaksi antara tiap-tiap satu organ tu dia ada. Jadi kadang-kadang bila sakit tu dia bukanlah datang daripada satu bahagian, mungkin dia datang daripada yang lain. Jadi bila kita scan semua, dan kita akan nampak semua sekali. Dan dia tak menggunakan jarum dan tak sakit, tak ada radiasi. Yang dia boleh scan selama 10 hingga 15 minit dan kita boleh dapat gambaran keseluruhan keadaan tubuh badan kita. Tapi saya nak tekankan di sini bioscan ni bukanlah nak ganti rawatan kat hospital, tetapi ia sangat berkesan sebagai langkah pencegahan awal. Ingat, bila kita mencegah ni, dia akan lebih murah lagi dan lebih selamat daripada kita nak merawat bila peringkat dah teruk. Jadi pada peringkat ni mudah, cepat, dan anda boleh datang pada masa saja untuk buat bioscan ni, buat booking, buat appointment, dan kita akan bantu. Jadi saya nak mengalakkan kepada semua, buat pengesanan awal, buat pencegahan awal, dan insyaAllah bila kita nampak benda tu pada peringkat awal, jadi mudah untuk kita nak merawat. Nak rawat ni boleh di mana-mana saja, tapi bila kita nak kesan masalah kita tu, itu yang akan memberikan kita lebih kefahaman tentang kedudukan situasi kita punya kesihatan. Kita takut bila kita tak tahu kita punya situasi tubuh badan kita sendiri, bila kita pergi ambil ubat tu bersalahan. Jadi dengan kaedah ni kita boleh kesan lebih tepat permasalahan tu, dan kita rawat dengan lebih spesifik. So insyaAllah mudah-mudahan dengan cara ni kita akan lebih sihat dan kita terjaga, terhindar daripada permasalahan-permasalahan yang besar. InsyaAllah datang, booking, buat appointment, and kita check yang you are. Mai datang buat bioscan. Assalamualaikum.